IVF anda gagal walaupun embrio anda sempurna? Ini mungkin disebabkan oleh berat badan anda. Berat badan berlebihan mengganggu hormon, rahim dan implantasi embrio. Ia boleh menurunkan kadar kejayaan IVF walaupun embrio itu normal secara genetik. Kajian menunjukkan wanita obes mempunyai risiko keguguran sehingga 58%. Walaupun dengan embrio yang normal, euploid, masalahnya bukan selalu pada embrio. Kadang-kadang masalahnya ialah persekitaran dalam badan. Berat badan juga menjejaskan kualiti telur, ovulasi dan lapisan rahim. Ia meningkatkan keradangan dan rintangan insulin. Kedua-duanya mengganggu kesuburan. Tapi ada berita baik. Turun hanya 5 hingga 10% berat badan boleh meningkatkan peluang kehamilan. Ovulasi lebih baik, implantasi lebih baik, kadar kelahiran hidup lebih tinggi. Jika IVF anda asyik gagal, periksa berat badan anda. Selesaikan apa yang boleh sebelum kitaran seterusnya.